Assalamualaikum guys. Semoga sesiapa yang follow pengisian-pengisian FY dekat social media ni dalam hal motivasi Islamik kan, minda akhirat ni dapat manfaat yang banyak lah. So kalau tak keberatan, kalau anda rasakan ia bermanfaat, tolonglah share kan. Kita bagi viral lah video-video ni kan. Semoga pengisian-pengisian ni bawa kebaikan lah kepada ramai insyaAllah. So cerita dia tuan-tuan kan, bila kita dimasukkan roh dalam perut mak kita dulu kan, dalam masa 3 bulan kan, dah masuk roh kan, dia datang sekali dengan emosi lah tuan-tuan, emosi dan perasaan datang sekali. Dan roh ni sifat dia kekal, maksudnya roh ni walaupun jasad dah mati, roh akan tetap berada sampai bila-bila, selama-lama-lama-lamanya. Cerita dia tuan-tuan. So dari segi sifat dan sikap pula, ianya masuk kemudian. Maksudnya sifat dan sikap ianya dibentuk dalam diri kita melalui proses yang Ifah dah terangkan tadi lah. Dah terangkan semalam, iaitu proses 4P tu kan. So cerita dia tuan-tuan. Apakah sifat dan sifat yang baik untuk kita masukkan? Apakah prinsip yang masuk yang bagus kita nak masukkan dalam diri kita? Sebenarnya kita kena faham lah apa beza antara nilai dan prinsip. Nilai ni dia boleh jadi macam-macam. Contohnya kata kita ambil nilai orang Jepun kan. Orang Jepun kerja banyak mana kan, dia orang-orang yang rajin kan. Kalau kita ambil orang Cina, dia kerja 996. Dia kerja 9 pagi hingga 9 malam, 6 hari seminggu. Kalau kita ambil orang Australia, hari Rabu dia cuti. Dia tak bekerja begitu lama lah. Kalau di Amerika, nilai pekerjaan dia cuma lebih kurang tak sampai 60 jam seminggu. Dan begitulah seterusnya kan. So cerita dia tuan-tuan, kalau anda lihat sini kan, nilai-nilai ni berbeza, tetapi dia akan jadi satu prinsip sekiranya kita gunakan proses 4P ni tadi kan. Contohnya prinsip pemaaf kan, pegangan pemaaf atau bersikap pemaaf sudahkah ada dalam diri kita kan. Sikap berterima kasih sudahkah ada dalam diri kita? Budaya kerja yang rajin tu sudahkah ada dalam diri kita kan? Adakah kita menyiapkan kerja dengan cepat dan pantas kan? Kalau kita tengok orang Cina kan, dia boleh buat bangunan 20 tingkat dalam masa 1 hari kan. Dia siap pasang-pasang 1 hari siap kan. Kat negara kita ambil masa yang lama sebab semuanya berkenaan dengan duit kan. Itu cerita dia. So prinsip-prinsip ni lah yang jadi pegangan diri kita. Benar tak benar kita pun tak tahu kan. Jadi soalan ni mudah je. Cuba tengok kat keliling anda kan. Ada orang yang menyusahkan, ada orang yang tak reti memaafkan, ada orang yang tak reti berterima kasih dan sebagainya. So prinsip-prinsip yang baik ni lah yang kita kena masukkan dalam diri kita. Betul tak?